Harga emas naik bermakna harga pajak atau jual pun tinggi juga. Jom ketahui perkara-perkara yang perlu anda ambil tahu sebelum anda pajak ataupun jual emas. Pertama, harga emas semasa. Disebabkan harga emas semasa pajakan setiap hari berubah-ubah, anda perlu ketahui nilai emas yang terkini. Kedua, pengujian keturunan emas. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kami di Arahan Express boleh membantu anda dalam melakukan pengujian emas bagi memastikan keaslian mutu emas anda. Sekiranya anda tidak mempunyai resip pembelian, jangan risau, kami sedia membantu anda. Ketiga, penilaian mutu emas dan karat. Oleh sebab harga emas ditentukan berdasarkan mutu emas dan berat, anda perlu mengambil tahu maklumat ini sebelum menjual atau pajak untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Keempat, kedai pajak gadai yang dipercayai. Pilih kedai pajak gadai yang mempunyai reputasi yang baik dan dipercayai seperti Arahan Express yang telah diakui integritinya dalam menilai emas. Di Arahan Express, proses pajak ataupun jual mengambil masa yang mudah dan singkat oleh pegawai khidmat pelanggan kami yang bertauliah. Anda ada barang emas lama yang ingin dipajak ataupun dijual? Jom ke Arahan Express sementara harga emas sedang melonjak naik.